Tengok. Bilal sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kat Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang jahat, orang yang berdosa, nama dia Umayyah bin Khalaf. Dia pukul Bilal. Sebab dia pukul Bilal sampai berdarah. Tengok. Dan lelaki muda itu panggil Bilal bin Rabah. Tengok ni. Tengok. Dalam kemarahan, dia cepat masuk ke bilik Bilal. Bilal baca doa dan dia memukul Bilal. Tengok ni. Tengok dia cakap, saya dengar itu awak panggil nama Allah. Apa maksud ini? Tengok. Dia pukul Bilal banyak. Dia berkata macam ni. Bagi tahu saya, adakah kamu pengikut Muhammad? Bilal berkata, ya. Dia pengikut Nabi Muhammad. Jadi Umayyah pukul Bilal. Sakit. Tengok, lepas tu kawan-kawan Umayyah, dia ambil batu yang besar. Bilal sesak nafas. Lepas tu dia berkata, lepas tu Umayyah berkata, kalau awak masih degil lagi dan kalau awak tak bagi tahu saya teruskan seksa kamu. Umayyah berkata macam tu kepada Bilal sebab Umayyah adalah orang yang berdosa. Dia orang yang kafir. Jadi kita jangan jadi seperti Umayyah. Kita adalah golongan Bilal, ya. Umayyah adalah golongan kiri. Dia tak solat sebab dia sangat marah. Lepas tu Bilal sesak nafas dan mereka membawa Bilal ke padang pasir yang panas. Lepas itu orang ramai terkejut ketika Bilal lepas tu Umayyah berkata, kamu nak mencabar saya? Okey, saya tunjuk kamu. Lepas tu Umayyah taik Bilal di tali leher sebab kuda itu membawa laju. Umayyah sangat jahat kepada Bilal. Lepas itu kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata kepada Umayyah. Umayyah sangat marah. Dia berkata, tengok, Umayyah terus untuk hukum Bilal. Lepas tu dia ada orang bagi 1,000 dinar untuk pakaian Bilal baru, ya. Lepas itu dia bawa sebelum Nabi Muhammad SAW dan kawan dia datangkan untuk dia dan buka tangan. Dan lepas itu Bilal dia naik ke Kaabah dan terus azan. Jadi saya nak buka pasal Umayyah dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.